Inisiatif program Kampung Angkat Madani terus membawa sinar harapan buat komuniti luar bandar. Antaranya Kampung Sungai Betul di Bagan Datuk Perak yang dipilih sebagai kampung angkat bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Menerusi peruntukan 2.5 juta ringgit, kerja baik pulih infrastruktur dan kemudahan awam seperti jalan perhubungan desa, Dewan Orang Ramai serta rumah bagi golongan B40 selesai dilaksanakan November tahun lalu. Menurut Ketua Setiausaha KKDW Datuk Muhammad Khair Razman Muhammad Anwar, pemilihan Kampung Sungai Betul yang mempunyai 330 penduduk dibuat selepas mendapati kadar liputan kemudahan asasnya masih di bawah 50%. Kampung tersebut perlu diberikan bantuan dan juga naik taraf dari segi aspek-aspek infrastruktur, pembangunan sosioekonomi dan juga dari segi kemudahan asas supaya dapat memberikan keselesaan kepada masyarakat kampung tersebut dan juga supaya mereka dapat menggunakan peningkatan kepada infrastruktur tersebut untuk kebaikan dan juga kemudahan mereka. Tambahnya, program Kampung Angkat Madani berjaya membuka peluang ekonomi masyarakat serta menghidupkan semula industri ekopelancongan di beting beras basah yang kini menjadi tarikan pelancong tempatan dan antarabangsa. Pada masa sama, program latihan kemahiran, keusahawanan dan aktiviti belia turut dilaksanakan bagi memperkasa modal insan dan semangat keusahawanan penduduk. Saya rasa bahawa program sebegini perlu diteruskan. Sebab apa? Kalau nak dibebankan segala-galanya kepada KKDW tidak mampu. Maka pendekatan bahawa whole of government approach-nya adalah langkah terbaik. Tidak ada mana-mana negara yang ataupun kementerian yang boleh melaksanakan secara bersorangan ataupun bersendirian. Dia perlu pendekatan secara kolektif. Beliau berharap kampung terlibat di bawah program ini akan menjadi model pembangunan desa seimbang, inklusif dan berdaya saing selaras aspirasi madani yang menekankan kesejahteraan rakyat, perpaduan masyarakat dan kemajuan negara secara holistik.